looking dia dan juga cara dia bercakap atau cara dia nak hiburkan orang. Sebab orang tak berapa good looking tapi dia unik, dia best. Dia apply sekali time tu dan saya tidak tahu pun, sumpah demi Allah. Dan saya cakap juga ke Aisyah dengan tu Arina dulu, kata ini kalau aku tahu adik-beradik mu dulu ni, aku tak ambil ni. Talent sementara akan diserap kata okey untuk tahun kau nak letak gambar ke belakang ke, nak letak apa ke, nak letak JJ ke belakang ke, tak kisah. JJ style nama pun okey. Hai, nama saya saya berasal dari Negeri Sembilan. Tong ikut kau. Asal ada benda tu je. Bukan nak kena cakap kelebihan saya, apa yang saya dapat, apa achievement saya, tak perlu pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kena good looking ke? Okay, good looking tak good looking ni dia ada dua benda. Okay, awak kena faham. Dia ada advantage dan disadvantage dia. Okay, kadang-kadang kalau awak rasa awak tak confident dengan diri awak, which mean awak rasa awak tak berupa ke, tak good looking ke apa semua, sometimes orang tak good looking ni dia ada satu keunikan. Dia unik dia dekat tak good looking dia dan juga cara dia bercakap atau cara dia nak hiburkan orang. Sebab awak tengok macam ramai je dalam AI pun yang tak berapa good looking tapi dia unik, dia best. Macam gitu. So jangan rasa kecewa. Gunakan apa yang awak ada tu sebagai apa yang boleh attract orang. Okay, good looking pula advantage dia, of course lah, dia ada good looking. Good looking ni kadang-kadang orang manusia ni suka tengok orang yang manis-manis, orang yang yalah, cantiknya awak, handsomenya dia ni, comelnya, macam gitu. So itu kelebihan awak lah, boleh buat orang suka dekat awak. So tapi kalau awak pun boring, rupa saja pun susah nak jual juga. Faham tak? Tapi kalau awak ada dua-dua, apa ni awak memang maksudnya gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, tanya yang free hair boleh masuk ke tak? Okay, saya macam ni lah. Awak kena faham satu benda. Setakat ni kalau awak tengok budak AI team tak ada lagi yang free hair, Alhamdulillah. Jadi tak silah. Bukan apa, sebab benda tu image kita, yang kita bawa lah. Kita tak salahkan apa-apa. Cuma kalau awak tu seorang yang free hair, AI team bukan tempat dia. Jadi gitu. Jadi kalau awak nak masuk juga, mungkin dengan cara ni kan awak boleh slowly tudung. Mungkin dalam masa sama nanti dengan apa yang awak nak ni, slowly awak boleh terima untuk awak bertudung. Satu benda yang bagus juga. Maksudnya gitu lah. Mungkin bukan asbab. Dia macam ramai kan perempuan, kadang-kadang ramai juga perempuan ni yang bertudung sebab laki, kita kata tak. Lama-lama tapi dia boleh terima. Tiba-tiba okey. So sama juga kalau awak rasa awak minat AI team tapi awak free hair, so awak slowly pakai tudung. Mungkin mula-mula ni memang sebab awak nak masuk AI apa semua, awak slowly social media awak pakai tudung semua. Tapi lama-lama awak boleh pakai tudung dengan awak pakai tudung sebab jadi asbab benda ni. So bagus, Alhamdulillah. Asbab juga tu. Betul, asbab. Betul lah, asbab. Sorry. Itu sahaja untuk bertudung. Saya minta maaf, bukan nak kata saya elak ke apa. Saya tidak apa. Setiap orang ni ada cerita dia sendiri, journey dia sendiri, betul tak? Kenapa dan mengapa. Tapi kalau untuk awak nak join AI team, saya hanya nak yang bertudung sahaja gitu. Tapi saya tidak kata yang awak tak boleh masuk. Tapi slowly lah. Bertudung apa semua. So kalau tak make up boleh dah. Ikut awak lah, make up lah, tak masalah. Saya bukannya ni apa dah. Dewi remaja kena make up. Dewi remaja kena make up. I think tak make up lah apa. Tapi ikut awak lah, keyakinan diri awak. Kalau awak yakin awak
awak rasa macam, selalunya perempuan kata make up ni adalah self confident. So kalau awak rasa awak tak make up dan itu adalah confident diri awak, boleh je, tak ada masalah. It's all yours. Gitu. It's up to you. Student yang PJJ sahaja boleh. Student yang PJJ atau student cuti STEM atau student yang tengah extend ke apa, semua itu boleh. Sebab sementara ni dia ke 3 minggu je, lepas pada tak ada dah. Macam gitu. PJJ kan jarak jauh kan, so tak ada masalah. Jangan kata yang saya Sabtu Ahad je, tak kita tak syuting Sabtu Ahad saja. Kita cuti. Ish. Dah bulan ni first time untuk adik-beradik. Okay, persen untuk adik-beradik ni sebenarnya tak tinggi, sangat tidak tinggi lah persen untuk adik-beradik masuk ni, kecuali dia punya demand tu tak lampau tinggi. Macam awak kena tahu kes Aisyah dengan Rina ni, dia apply sekali time tu, dan saya tidak tahu pun, sumpah demi Allah memang saya tidak tahu dia orang adik-beradik. Benda ni saya pernah cerita, saya rasa saya tak tahu. Nak jadikan rezeki dia atau takdir ni, susun comel dah untuk dua beradik ni, apa sekali dia rupa masuk dapat. Dia mari, masa dia mari untuk register, barulah saya tahu. Dah bukan tak boleh adik-beradik masuk, tapi kalau sekarang percentage tu kurang lah, susah. Nah, saya cakap juga ke Aisyah dengan tu Arina dulu, kata ini kalau kau tahu adik-beradik mu dulu ni, aku tak ambil ni. Masa sebelum tu lah. Talent sementara akan diserap ke tak? Okay, untuk tahun ni dia agak berbeza sikit. Serap tu 10% je. Mungkin tidak, kebanyakannya mungkin tidak. Sebab memang kita nak konsep sementara untuk tahun ni, memang sementara sahaja. Banyak request ke apa semua ke, kita sangat fikir faktor dia lah. Macam dulu kita ada slot-slot kan, dalam 1, 2, 3 orang sementara. Tahun ni memang tak ada. Memang persen dia 10% sahaja. 10% tu saya tak tahu apa, cuma saya tak nak menjanjikan tidak terus. Saya cakap ada 10%. Dia dapat 10% sangat susah lah. Sekejap nanti saya live balik. Assalamualaikum.